Customer kita yang umur dia dalam 200 lebih sahaja tapi dah disahkan buta sebabkan masalah keratokonus tu. Sebab kalau silau ni, kita pernah jumpa je customer, masalah silau, dia boleh dapat satu penyakit mata which is keratokonus tau. Sebab silau ni boleh datang daripada depan mata atau ke dalam kan. Tapi disebabkan kalau datang daripada depan mata, dia banyak rosok mata, lama-lama dia jadi nipis dan boleh jadi bentuk-bentuk bukit. Kalau tengok kat sini dari segi tu kita risau sikit lah sebab ada customer kita yang umur dia dalam 200 lebih sahaja tapi dah disahkan buta sebabkan masalah keratokonus tu. Kan ada satu orang yang tengah 200 lebih tu biasa je kan silau dia kan, tapi ada certain case memang bahaya untuk dia lah. Especially kalau dia banyak gosok mata, kena risau sikit. Gosok mata. Betul. So kalau ni, kalau tanya kita memang kena selalu monitor which is setiap kali 6 bulan macam tu. Cuma kalau dia 6 bulan ni masih maintain lagi, kemungkinan mungkin kita akan adjust untuk gosok mata supaya tak nak lama-lama kan. Masalah budak-budak ni pula kan, kalau dia dah biasa nampak kelabu, so lama-lama dia tak ada bagi sel dekat otak dia tau. So lama-lama boleh jadi leak kepada mata malas dan boleh jadi juling. Betul. So agak risau jugalah. So jadinya memang dia dah kena start monitor untuk dari segi tu dan dia punya lifestyle pun dah kena berubah sikit lah.